Baik, keadaan ketiga pula, iaitu imam dan makmum dalam bangunan yang bukan masjid. Keadaan pertama, imam dan makmum dalam masjid. Keadaan kedua, imam dan makmum di luar masjid, kawasan tanah lapang. Sekarang keadaan ketiga, iaitu imam dan makmum dalam bangunan yang bukan masjid, iaitu umpama dewan, surau, musolla, rumah, atau apa-apa binaan yang bukan masjid lah, tapi dalam bangunan, dalam binaan. Jadi keadaan ini hampir sama yang macam keadaan pertama, iaitu dalam masjid. Cuma ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi lah. Yang pertama, jarak antara imam dan makmum tidak melebihi 150 meter lebih kurang. Yang kedua, makmum hendaklah mengetahui pergerakan imam, gerakan dan pergerakan imam. Ketiga, makmum boleh bergerak ke tempat imam secara biasa tanpa membelakangi kiblat. Ini berbeza dengan dalam masjid. Dalam masjid diberi keistimewaan. Kalaupun binaan itu ada dalam masjid yang kalau kita nak pergi tu, kalau kita nak pergi depan tu, nak kena kali badan, maknanya makmum sah ikut imam dalam keadaan itu, dengan syarat dia tahu pergerakan imam dan perpindahan imam lah. Tapi dalam bukan binaan yang bukan masjid, ini makmum disyaratkan makmum nak pergi ke depan tu mesti langkahan biasa tanpa ada halangan ataupun halangan yang kalau dia nak pergi pada waktu biasa terpaksa kali badan, itu tak boleh. Kalau ada macam tu, maka tidak sah ataupun tak boleh dijadikan untuk makmum nak berimamkan orang depan, tak boleh. Dengan ada halangan yang makmum nak kena kali badan kalau nak pergi depan, sebab dia bukan masjid. Kemudian yang keempat, makmum dapat melihat imam atau saf yang mengikut imam. Yang ini jangan ada dinding yang halang, yang ada halang pandangan imam ataupun saf depan lah. Jadi dengan kata lain, tak ada sesuatu yang menutup pandangan makmum di belakangnya. Banyak juga di masjid kita ni yang ada, walaupun tak ada dinding tapi ada tirai penuh. Itu ada halangan. Kena tengok balik tuan-tuan, supaya tidak ada halangan. Termasuklah tirai. Banyak juga di masjid dan surau kita ni yang pihak masjid memasang tirai, terutamanya untuk memisah ruang solat wanita untuk mengikut imam di depan. Sekiranya tirai itu yang tebal, tak nampak imam di hadapan, maka itu tidak sah untuk menjadi nak buat nak ikut imam di depan. Ini kalau dalam surau, dewan, rumah dan sebagainya. Jadi tirai labuh yang menutup pandangan itu sebab tu kita sarankan dan nasihat supaya untuk ruang solat wanita ni, tuan-tuan dan puan, diganti ataupun dipasang kain yang makmum perempuan boleh nampak depan. Kalaupun nak tutup, ketika sebelum sembahyang barulah tutup yang tebal tu. Kita faham kaum wanita mungkin terpaksa nak pakai tudung, pakai telepon, itu nak buka telepon dan sebagainya, jadi perlukan satu ruang tertutup. Jadi itu ketika nak salin pakaian. Tapi kalau dalam solat, syaratnya mestilah dapat melihat imam ataupun saf yang mengikut imam di hadapan. Allah.